Assalamualaikum, halo semua, apa khabar? Nama saya Smizi. Hari ini saya akan react video lawak di TikTok. Ya, hari ini saya react video TikTok dan ya, hari tu kan saya react video di YouTube. Dan hari ini saya nak cuba tengok search video lawak di TikTok. Saya cuba buat hashtag lawak and then dia keluarlah video-videonya. Tengok video dia lawak tidak. Dan apabila saya gelak, saya ada denda iaitu lompat bintang dan mengikut wheel, iaitu wheel tu saya buat 50, 70 dan 100. Betul lah, 50, 70, 100. Itulah. Nanti tengoklah apa jadi. Dan if you guys have kalau korang ada suggestion ke apa ke, korang boleh komen di bawah. Ya, bawahnya ada butang komen. So komen di bawah ni, korang boleh komen apa saja. If dia negatif, saya boleh perbaiki. Jangan kalau memaki, saya report. Maybe saya tak tahulah. Jadi tengok tu. So yeah. Okay, sebab by the way, terima kasih bagi siapa yang menonton video saya lepas, yang terakhir tu live tu, iaitu yang lepas berapa minggu lepas kot? Minggu lepas saya upload. Saya minggu lepas saya upload. Ya, dan terima kasih untuk 500 view dalam video tu. Saya sangat menghargainya. Harap akan datang saya dapat akan datang saya akan dapat teruskan lagi video membuat video reaction ni. Tengok dulu kalau saya bersemangat. Kalau tak semangat, so ya, tahulah. Okey. Dan maybe insya-Allah akan datang saya buat challenge lain, saya buat benda lain ke selain lompat bintang. Dan ya. So, tanpa buang masa, kita pergi ke video sekarang juga. Dan korang jangan lupa like, share dan subscribe. Kita pergi ke video sekarang juga. Dan jom. Okay, hari ini saya akan buat video lain. Bukan lain lah, lain tu je, lain new edition tu, iaitu TikTok edition. So hari ini saya akan buat video try nak tu lah, but TikTok edition. So saya buat search hashtag lawak, and then saya tengok satu-satu apa yang lawak. Kalau ada video yang saya patut skip, saya skip. Macam saya patut cut sebab video tu maybe tak sesuai untuk tontonan korang. So yeah. Dan ini kita punya hukuman, iaitu 50, 70, 100 lompat bintang. Tak apa, saya boleh buat. Kalau ada, tengoklah hukuman akan datang kalau saya nak buat benda lain. So yeah, if kalau saya nak buat hukuman lain, saya tengok-tengoklah. Kalau saya ada rezeki, saya buat hukuman lain. So yeah, jom kita react video ni dulu. Dan sebelum saya baca komen, oi, siapa je like. Tapi ni video saya pernah tengok. Ayuh, tak apalah. Okay, bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ada aircon. Woi, mantap, ada aircon. Sejuk memang. Sejuk nak membuang tu. Ayo. Apa ni? Tak pernah dia buat orang pergi tekap muka, lukis muka atas plastik. Lain macam. Bila tak pernah lukis tapi tekap je. Betul-betul tekap ni. Definition of tekap. Dia tekap, betul-betul tekap. Dia apa? Dia bagi mesti cikgu cakap, lukis muka orang. Ambil kau. Dia betul-betul tekap muka orang. Tak tidur malam akak depan makcik tu. Tak tidur malam. Waduh, kenapa ni? Dia cuba buat dia gelak ke apa ni? Ya, apa komen dia? Kalau bahasa Inggeris buaya, kalau kedai. Kalau bahasa Inggeris darat, lens. Kalau buaya darat, mirror. 1, 2, 3. Mirror. What? 1, 2, 3. Kucing pelari rumah hantu. Kucing tu pelari rumah hantu demi kejar. Kucing tu takut demi ambil kucing tu mas pergi hantu. Okay. What? No baby. Cara betul bangun ke sahur. Mantap. Bangun, jirus. Mereka panggil angin. Bunda kau panggil angin. Jom.
Muliakan pagi anda dengan basah. Mantap. Mana pin? Mana pin dia? What? Tak apa tu tak ada pin. Kalau baling pun tak dapat apa-apa skor. Kena kucing. Ada kucing. Neko. Apa ni? Oh. Man. Okay. Kucing tu bela. Man. Kucing tu pejam. Amirul mana yang sakitkan kodek? Faham? Kalau cowok beda cerita. Kalau lelaki beza cerita. Oh, lelaki ada perempuan. Okay. Bro was shocked. So kaget dia macam anjir. Oh, ni video orang ni. Mesti saya dia cut orang tu react. Faham? Okay. Makcik lagi ada. Dah syukur lagi. Okey. Man. Well. Belum lagi. Tangan saya. Ayo. Dapat kawan baru nah. Waduh. Jangan hisap vape. Tadi I tu cakap pasal rokok and cakap pasal vape pula. Vape pun jangan hisap. Woi, lagi santai kawan. Aduh. Elah. Apa tengok? Nak betul. Bagi kau lain bukan bagi tak ya. Air kering. Air kering. Oh, faham. Jangan, man. Oh, habis. Okay. Okay, apa ni? Now look at this. Mesti budak ni nak sunat. Oh, bagi phone. Saya sunat pun tak dapat phone. Saya sunat macam tu je. Ayo, sempat lagi. Tengok, main je. Dah, main je. Ayo. Tak cucuk, dia sejuk je, main game. Tegam je. Bukan elok, dia tak boleh nguit. Dia. Okey, sekejap lagi sampai cucuk sikit tau. Nak cucuk, cakap tak cucuk. Nak cucuk. Macam gigit The woman was too stunned to speak. semut je. Jadi semua diam. Diam sikit je. Aduh, ini budak ni. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Bagilah aku menang. Ya Allah. Sempat lagi tengah sunat tu. Aduh. Okay, untung kau dek. Aku dulu sunat pakai hulur Yasin. Kalau apa hulur Yasin. Kau rasa apa yang kau fikir time tu? Saya tak ada apa-apa. Saya cuma jom kita main Free Fire. Faham? Ya, apa saya sunat pun masuk bilik tu dicucuk and then dah kebas terpotong itu lah. Tu cerita video tu. Adab. Okay. Dah ni tak handsome tak apa. Yang penting jaga adab tu walau kat mana pun kita ada. Ayat cikgu saya. Dengar tu orang tua tu kata apa? Tak handsome tak apa. Yang penting jaga adab tu. Dia beradab lah tu. Sebab tu tak handsome. Ayo. Hanya legend saja yang faham betapa nikmatnya minum kopi di pagi hari netizen. Habis ni ada. Mak burger ke menjeritanya? Literally mi everything gede. Ya, saya pun sama. Tapi taklah menjerit tu. Aku jalan ni tak selesa lah. Mesti Aku jalan rasa tak selesa. Mesti ada batu dalam kasut ni. Faham. Saya pun kalau kasut saya belakang koyak. Tapak belakangnya dah berlubang. So senang masuk batu lah. Tapi kalau ni mungkinan dia macam jalan-jalan tiba ngam-ngam masuk kot. Tak tahu lah. ada batu lah ni dalam kasut. Tak ada. Mesti. Tak ada juga. Ni kat mana ni? Stokin makanan okey. Macam Up.
Ya Allah. Betul-betul batu bagi ayo. Saya nak to love challenge. Okay, easy. Apa trend 2020? 2020 bukan 2020, 2019 macam tu. Ingat. Belas saya ingat lah. Okay. Jadi goblin terus. Dia lompat atas. Okay, possible apa? Macam ni possible. Who are you? Tak kelakar gitu. Orang tertentu je gelak. Orang tertentu rasa itu lawak. Tapi saya selawat media penjahat ni. Ya Allah, you tradition ni ya Allah. Lepas tu apa ni? Like this comment or you what in the world, bro? Oi, ya Allah, betul lah. Okey, dah nak coklat. Nanti saya beli. Saya tu. That's me. Aku buka duit semua hilang. Daun. Dompet. Ayo. Ya, that's me bila nampak nak beli. Tiba buka dompet. Kupu-kupu. Dompet. Saya belajar tak gurau. Saya kalau tak kira kalau saya ya Allah, kalau saya nyanyi tentang cakap kalau saya tengok video tergelap baru kira lah. Itu rule-nya. Saya lupa beritahu rule-nya kalau saya if saya tengah cakap gini atau tergelak itu tak kira. If saya tengah tengok video ni and then saya gelak itu baru kira. Sebab macam pelik atas cakap gelak je. Cakap gelak dengan joke sendiri baik gelak joke dalam video je. Saya salah video. Ya Allah. Apa ada wrong video. Memang berkabat kok. Siapa pernah try? Saya pernah. Sementara lama terasa apa? Lepas try ni nanti mulut rasa sabun. Nanti rasa sabun sebab dia ada sikit-sikit termasuk mulut. Jadi saya pernah biasa, tapi saya pernah buat dulu. Pocong tersembur kipas. Tersembur kipas? What I mean? Tapi tapi macam mana sujud? Dia tak pernah sujud jenazah ni aduh. Empok ceru. Ya Allah, hampir gelak tengok komen. Ya Allah. Apa ni? Kurma Israel. Apa kurma? Jangan cakap je curi mangga. Kan mangga pelam. Jangan mencuri bang. Aduh. Jangan baci. Jawab cakap. Okey. Ada baca dulu dia. Apa jadi? Apa jadi? Spiderman. Okey. Baju. Spiderman yang relax. Spiderman. Spiderman kita berkembaran banyak. Saya hampir gelak ni lah. Spiderman. Ya Allah, saya mula baca Spiderman sekejap. Baca balik. Salah. 5 minit baru faham. What you mean?
Sepatu saya kena tutup. Ya Allah. Jangan sini juga. Ya Allah, bawah ni. Saya kena hitam kotak hitam ni benda tu. Siapa je? Apa ni? Saya follow. Haha. Apa ni? Aku dengar saya. Saya baca komen tu baru saya macam faham. Aduh. Tunggu Alah AI. si Naim Tak nak. tu, dia janji nak kahwin dengan cucu nenek ni. Cepatlah datang. Cucu nenek ni dah tak sabar nak peluk Naim ni. Kami tengah Aku. Oh. Komen tu Naim. Betul lah cakap tak nak. Oh yo. Saya cakap. budak-budak yang gemuk kat sana. Aku dah copyright gemuk. Aku nak dalam Malaysia ni aku seorang Aku dah copyright rotan. Aku je boleh kena. je boleh gemuk. Yang lain kurus cepat-cepat sebelum kesamaan korang. Aku dah panggil lawyer. Aku dah copyright pada copyright. Aku seorang je boleh gemuk Dalam Malaysia ni cepat-cepat kurus Info selalu melanda. Man. Weh, monyet. Oh, mesti AI ni. Kemudian. Monyet. Ghost pepper tak pedas. Are you sure about that? Apa khabar dia sekarang tak tahu lah. Assalamualaikum. Hari ni saya nak makan ghost pepper yang orang cakap pada pedas tu. Padahal tak pedas langsung. Ini yang pedas dah macam ni. Cakap besar je ni. Pedas pernah macam kena rasuk apa hal bos. Macam ni apa je dah pedas Okay, now kita ambil pinggan dan letakkan Maggi yang tak pedas langsung ni dekat dalam pinggan ni. Oh yes, ini yang pedas tu. Alah apa. So now, mari kita makan satu ni bos. Warna hitam Ini yang orang cakap pedas gila nak makan. Aku makan tak pedas lah bos. Sup ke atas. Ya, makan lagi. Ya, biar kau rasa. Yo, assalamualaikum. Hari ni saya nak makan ghost pepper yang orang cakap pada pedas tu. Nama itu. Yang tinggal dapat tu, ya Allah. Dia menyekat je kot. Dia betul juga. Kan dia ngejek orang yang tu yang macam over pedas dia di tu. Aduh. Allah. Moga dia dah biasa cakap alamak. I make a mistake. Yo, assalamualaikum. Okay, jom kita tengok. Okay, jom kita tengok ada apa berapa banyak saya kena lompat bintang. So, ya, bismillahirrahmanirrahim. $70. Nasib baik tak 100, tapi beza 20 je. Beza 30 je. Okay, 70. Okay, saya dah set up untuk saya lompat bintang. Dan ya, berapa? 70 kali lompat bintang. So maybe akan datang saya akan makan mi pedas ke apa ke. Tapi saya akan tengok, saya akan cari yang tak berapa pedas. Saya tak nak menderita sangat. Cuma gelak je kot, takkan nak menderita kan. So nanti, okay, ini masanya untuk saya lompat bintang. So dah 70. Jangan jangan 70 lompat bintang. Ya, cuba kita sikit. Okay, 70 lompat bintang. So dah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10,
Tombang. Itu saya buat 50. 50 pun penat. Ni pula 70. Masih banyak 100. Aduh. Ada. Nak biasa ni. Oh, kaki pun dah lenguh. Nak tambah dia. Aduh. Okey. Ya Allah penat. Aduh. Ya Allah. Berapa minit saya nampak nak bintang. Aduh, ya Allah. Imagine saya lupa recording kan. Mati dah nak. Saya lupa recording tu habis dah. Okey. Saya kena cut. Saya cut dulu saya nak letak ni. Nanti duduk. Okey, tamat saja video kita untuk hari ni. Adakah best tengok saya mereaction video lawak walaupun saya HP gelak? Tapi kalau gelak tanpa sengaja tu macam time dah habis video ke apa, itu tak kira. Kalau time video tu saya gelak, maksudnya macam tadi lah, bila saya dah tengok video tu tiba saya gelak, itu baru kira. Kalau that video tu dah habis and ni saya cakap-cakap and ni saya gelak, itu tak kira. Tak tahu ikut korang. Kalau korang nak saya buat challenge macam tu, kalau nak buat saya challenge macam saya tak boleh gelak langsung, maksudnya dari awal sampai habis macam saya mula reaction tu sampai habis tu saya tak boleh gelak langsung. Atau gelak langsung, korang komen di bawah atau saya buat poll nanti. InsyaAllah akan datang saya buat poll. Dan if korang suka dengan video Try Not To Love ni, korang boleh je komen nak di komentar di komen, atau korang boleh like video ni untuk saya lagi semangat untuk make more video about this. And then saya akan cari challenge yang baru. Dan ya, saya tak tahu, saya tak biasa guna tangan, saya macam tangan naik, tak tahu. So rasa itu saja untuk hari ini. InsyaAllah saya akan upload more video. Dan saya cakap thanks for watching semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada kekurangan apa ke boleh komen. Dan seterusnya kita jumpa di video akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.